Halo. Weh, aku ada berita baik untuk korang tau. Apa doh Apa dia? pagi ni? Zona nak hantar korang pergi tengok FIFA World Cup 2026. Apa? Serius Live dah? kat New York. Apa dia? Serius ah? Kita nak buat apa tu sekarang? Ya doh. Kita kena buat something tau, time match nanti. Nak buat apa Apa kata kita suruh fans kita pilihkan kostum untuk kita? Aku pakai baju Melayu, kau pakai kostum durian ke? Okay, apa kata kita biarkan fans yang decide dekat poll ataupun komen. Yang paling penting, kita pakai Red Zona dulu. Red Zona, the official sponsor of The FIFA World Cup 2026. Okay, masa FIFA World Cup dekat New York nanti akan ramai gila orang tau. So kita akan jalan sepanjang hari. So aku rasa kita kena get ready. Betul? Lagi-lagi, kita yang kuat berpeluh. Man, KL ni dah tengah panas ni Man. Kita nak buat apa Man? Kita kena test lah sebelum FIFA World Cup 2026. Tengok benda ni boleh bertahan ke tak? Aku guna Ocean Mint. Aku guna Bergamot Fresh. Dia punya sejuk tak boleh buat bincang tu. Sampai ke tulang belikat rasa ni. Lepas tu bau dia macam premium fragrance sebab dia ada mint and cedarwood. Aku punya pula ada bergamot with a max fragrance. Baru lah tak buat peluh. When you forget up, if you forget up, time it out, me that time, cause this is Africa. Peluh ada bau tak? Tak ada. Cuba aku pula ada bau tak? Tak ada tu. Aku rasa kita dah ready untuk FIFA World Cup ni. Let's go. Korang kena tolong decide kita orang kostum apa yang kita orang kena pakai masa FIFA World Cup 2026 di New York nanti. Kalau video ni capai 500k view, kita orang akan pakai apa yang korang decide untuk kita orang. Betul. So apa yang paling penting? Komen.